sebagai seorang cahaya mata. Okay, saya ni jenis yang kuat bersukan. Memang kira macam aktif lah, semua sport apa semua saya masuk. Badan saya ni jenis naik turun. Okay, so maknanya sekarang ni bila saya dah naik, saya macam adik jugalah, suka sangat pakai baju lawa-lawa. Lepas tu buat baju nak yang fashion, trendy. Walaupun badan kita besar, saya ada keinginan nak pakai baju lawa-lawa juga kan. Biasalah. Lepas tu macam bagi saya dalam rumah sendiri, kutukan tu kan, daripada rumah kakak saya, terus then dia gelarkan saya Adi Mano. Wah, aku yang sedih ni. Adi Mano Sharifah ini. Okey. Tu macam orang luar kita macam saya sedih sangat ni. Ya, sedih kan. Terus Kalau orang luar cerita sedih lain tau. Ni dalam keluarga sendiri. Itulah. Tapi paling bagus lah bagi saya, suami saya memang tak kisah macam mana betul saya. Dia memang sayang gila kat saya. Dia macam Paling penting lah. Sebab saya kenal dia 10 tahun. 10 tahun. Jadi saya memang letak tepi lah. Apa orang dah cakap saya gemuk ke apa ke. Janji aku dah kahwin, aku dah ada anak. Suami aku sayang aku. So macam bila makan orang nak cakap apa lantak lah kan. Lepas tu cuma husband cakap bagi dorongan, you memang kena kurus juga biar orang respect you. Jangan orang nak hina you je. So saya rasa macam berbesar hati bila terpilih juga masuk program ni. So saya harap dapat berat badan yang ideal. Saya nak pergi tunjuk kat orang-orang yang suka cakap kat saya macam ni. Saya nak buktikan lah. Itu paling penting, itu semangat. Ya. Sebab kita bagi besar